Ni yang meratakan pasir. Jentera ni jentera biasalah, jentera potong rumput kami sama. Kami pasangkan kapet besi ataupun drag mat di belakang dia. Kapet besi ni dia secara automatik akan tarik pasir untuk masuk ke dalam lekuk-lekuk. Yang kita tak nampak pun, kita tak rasa. Ni lekuk ni. So pasir dah masuk dalam lekuk tu. Ni bekas tayar lah. Bekas tayar mesin potong ke. Ni bukan bekas tayar. Orang tanam dulu dia orang guna rumput sebiji-sebiji. So celah-celah rumput tu yang biasanya akan jadi lekuk-lekuk ni. Nak buat top dressing cost ni berapa? Cost tu lebih kurang 8,000. Ni 2,000. Tak termasuk harga pasir. Pasir lain harga. Pasir lain-lain tempat, lain-lain harga. Ikut harga semasa pasir dan ikut harga tempatan. Saya pernah jumpa ni dulu lah kan, sebelum COVID, pasir yang semurah RM400 selori. Dan saya pernah jumpa hingga RM1,500 selori pasir dalam KL. Berapa kerap nak buat? Pada saya, dressing dia sama macam baja. Sikit tapi selalu. Kalau kita buat top dressing ni jarang-jarang tapi tebal-tebal, dia akan menyebabkan tanah kita nampak macam kuih lapis. Kalau kita ambil daripada tepi nanti. Mula-mula tanah, lepas tu ada bahan organik, lepas tu ada pasir, lepas tu nanti ada bahan organik lagi tumbuh atas pasir tu, lepas tu kita letak lagi pula pasir. So jadi macam kuih lapis nanti. Di Padang Bola saya cadangkan dalam 2 hingga 4 kali setahun. Di Padang Golf ada kawan-kawan saya yang buat sehingga seminggu sekali di atas green. Mereka ada alat khas lah yang boleh tabur lebih halus lagi pasir dia. Awak ingat 2-4 kali setahun tu banyak. Ada orang buat sampai seminggu sekali.